Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sambung SPM 2025 kertas 1 soalan 23. Antara yang berikut pernyataan manakah yang betul semasa proses pendidihan etanol? Okey. So kita highlight pendidihan etanol. Okey, etanol adalah cecair pada suhu bilik. Betul tak? Cecair. So bila you didihkan, bila dididihkan, daripada keadaan cecair dia akan bertukar menjadi gas. So daripada keadaan cecair tukar jadi gas. Okey, so keadaan jadi berubah daripada gas kepada cecair ni bukan? Ini adalah kondensasi. Kan? The other way is kondensasi. Daya tarikan antara molekul bertambah kuat. No, daya tarikan antara molekul semakin lemah sebab dia makin jarak antara satu sama lain. Nampak ni? Ni dekat sikit, yang ni jauh-jauh. So, daya tarikan tu weak lah. Weaker. Okay, zarah bergetar pada kedudukan tetap. Ini adalah untuk pepejal. Dia sepatutnya zarah bergerak secara rawak. Haba diserap. Betul tak haba diserap? Ya, betul haba diserap. Okay. So, itu jawapannya D. Okay, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.